Hai semua, sambil anda layan Ramadan hari ini, mari kita sembang tentang bisnes. Kita bedah bagaimana syarikat bernilai trilion dolar Apple Inc. berjaya keluar dari Red Ocean yang berdarah dan berenang dengan tenang dalam Blue Ocean mereka sendiri. Pada awal 2000-an, industri telefon bimbit adalah Red Ocean yang klasik. Jenama gergasi seperti Nokia dan Motorola bersaing dengan menambah butang, menukar reka bentuk plastik dan menurunkan harga. Mereka berlawan atas dasar siapa paling murah dan spesifikasi siapa paling tinggi. Ia memenatkan dan margin keuntungan semakin mengecil. Tapi pada tahun 2007, Steve Jobs tidak melancarkan telefon yang lebih murah. Dia mencipta sebuah Blue Ocean. Apple melancarkan iPhone pertama. Mereka membuang keyboard fizikal sepenuhnya dan menggabungkan iPod, telefon dan pelayar internet dalam satu peranti. Apple tidak bersaing dengan Nokia. Mereka membuatkan Nokia menjadi tidak relevan. Inilah rahsianya. Inovasi nilai atau value innovation. Apple jarang menjadi yang pertama mencipta sesuatu teknologi, tapi mereka jadikan teknologi itu sangat mudah digunakan, cantik dan terikat dalam ekosistem mereka sendiri. Hasilnya, pelanggan tidak lagi membandingkan harga. Mereka membeli status, gaya hidup dan kemudahan. Dalam bisnes, jangan jadi jerung yang bersaing ganas di Red Ocean. Cipta Blue Ocean anda sendiri, di mana pesaing anda masih belum wujud dan terkapai-kapai. Cuba memahami dunia baru anda. Macam ilmu perniagaan hari ini, kalau anda belajar sesuatu yang baru dan suka video macam ni, jangan lupa tekan butang like, share dan komen di bawah dan subscribe. Jumpa lagi.